Alright. So, selamat Hari Raya kepada rakyat-rakyat Malaysia. Walaupun korang tak puasa penuh, but it's okay. Raya itu sebulan. Cala bete. Dari nama kau REC, aku tukar jadi RIP. Dengar bila aku RAP, dia kata dia OG tapi rap macam tengah R&D. Okay, hai Eddie, kami dari Miss Melvin. Nak tanya sikit lah tentang battle malam ni kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit perasaan lah. Perasaan dia sebabkan ini battle lain daripada yang lain lah bagi aku. Sebab dia datang dengan bawa disaster tu kan, daripada Lebanon. So macam itu memang aku look up kat dia kan. Untuk battle-battle punya side memang gempak lah. Bagi aku dia new experience lah. Walaupun benda lama kita buat benda ni kan, tapi ni rasa macam apa best lah. Battle kita pun nak bak kata Zain Azrai tadi pun dia buat benda ni untuk orang luar lebih nampak battler-battler dekat Malaysia ni. Itu yang gempak dia tu. Jadi korang respect lah. Dan event ni pun gempak. Thank you juga dekat korang yang datang kan, as a support media kan. Terbaik. So macam tadi memuji orang kata inisiatif buat battle ni kan. Adakah itu macam orang kata this is macam orang kata permulaan untuk this battle ni untuk terus jadi lagi untuk organizer lain pula? Betul. Tadi pun nampak beberapa organizer yang datang pun dia kata battle ni macam cantik. Sebab apa? Sebab kebanyakan battle sekarang ni kan kita memerlukan macam dekat luar pun sebenarnya dia banyak ride tau. Dia dah siap memang written punya bars. Tak berbanding dengan freestyle. So dekat Malaysia ni dia lebih kepada freestyle lagi. Tapi organizer-organizer pun dah nampak macam sistem yang macam ni dia nampak lebih elok lah. Kalau kita post dekat YouTube ke, post kat mana-mana ke, orang akan nampak macam uish, Malaysia boleh rap battle siap macam ni kan. Kalau kita freestyle kadang memang ada biasalah terpelik sikit kan. Itulah apa yang aku nampak. Organizer pun nampak benda ni macam fresh juga bagi diorang sebab baru nak masuk kat Malaysia. Ngamsoy. Itu je. Okay, mungkin orang kata ada harapan lah mungkin untuk macam collab dengan any artis. Sekarang ni aku rasa aku nak buat lagu dengan Tuju lah. Tuju Keklik. Sebab aku rasa dia punya vokal, dia punya ni cantik lah bagi aku kan. So aku rasa macam kalau aku dengan dia, aku boleh follow dia punya energy tu macam tu lah. So side by side orang cakap. That's all. Okay, jadi macam kan hari ni ada international yang datang kan. Jadi ada plan tak untuk collab dengan mana-mana artis international ke? Untuk collab dengan artis international, I think belum lagi. Sebab ramai juga pun artis kat Malaysia ni pun kita belum bagi sama lagi kan. Tapi kalau ada peluang kan, no hal memang suka kan nak gerak-gerak main dekat luar negara pula kan. Itu lah. Thank you. Okay, mungkin boleh kongsikan sikit lah. Mungkin ada projek-projek baru yang akan dikeluarkan. Projek baru kebanyakannya aku sekarang tengah fokus untuk buat single. Lepas tu maybe akan keluar album lah. So kiranya macam tahun ni adalah tahun untuk aku comeback balik lah orang cakap kan. Bukan dia dah lama diam, aku still lagi buat lagu, cuma tak apa panggil, tak ke depan lah orang cakap. So sekarang tahun ni lah untuk ada progress dia. Okay, so itu dah akan datang. Last but not least, mungkin boleh kongsikan sedikit orang kata-kata membangun lah untuk peminat dekat luar sana, orang yang baru nak start. Okay. Kalau pada peminat-peminat semua yang minat scene ni, minat hip hop ni, aku rasa macam bapak best. Sebab kita kecil kan, boleh katakan kecil walaupun tahun, walaupun besar macam mana pun, semua bisnes nak buat lagu rap pun still lagi kecil dekat aku, rap ni kat Malaysia. Dan terima kasih juga untuk semua yang support tu. Yang support tu yang penting, membuatkan benda ni hidup lagi, faham tak? So untuk yang budak-budak baru-baru nak join pula, baru nak mula buat benda ni, korang teruskan je. Sebab jangan kisahlah pasal orang gatekeep korang ke apa ke. Sebab kau buat benda ni atas kau, bukannya kau nak buat sebab benda lain kan? Sebab tulisan tu pun daripada kau kan. Jadi itulah dia, buat je untuk diri sendiri. Just go on with it. Yes. So selamat Hari Raya kepada rakyat-rakyat Malaysia. Walaupun korang tak puasa penuh, but it's okay. Raya itu sebulan. Cala bete.